Amir Gaming 4675. Kenapa bang Modi tak layan? Sebenarnya bukan Amir seorang yang tanya saya. Ramai juga yang tanya saya. Saya patah balik sewaktu 4 tahun pertama. Saya patah balik sewaktu awal saya buka bengkel ni, membawa branding Pusat Servis Standard Kilang. Sebenarnya bukan orang ramai je tak percaya. Saya pun tak percaya. Boleh ke nak buat bengkel motor yang berasaskan standard kilang? Modi tak layan, aksesori tak layan, dyno tak buat, nak cantikkan motor tak buat, nak restore tak buat, nak apa-apa semua tak buat. Hanya buat standard kilang, pembaikan enjin yang motor ramai orang pakai saja. Yang orang tak pakai, kita tak buat. Saya dulu pun tanya, boleh ke tak? Boleh ke tak? Tapi bila hari-hari saya cuba buat konten, tunjukkan kepada orang ramai, kami ada kat sini, kami menawarkan servis ini, kami buat begini, kami tak buat ini, kami ada harga begini, kami punya servis begini. Hari-hari saya buat sehingga sekarang bang, 4 tahun lebih saya konsisten untuk bagi tahu orang. Tak kisahlah video pasal apa sekalipun, tapi konsisten untuk bagi tahu orang. Saya boleh concludekan, sebenarnya servis standard kilang fokus kepada enjin ni, ramai permintaan. Ada permintaan, cuma dia tak nampak. Sebab apa dia tak nampak? Sebab dia adalah golongan yang tak popular. Golongan popular, owner motosikal di Malaysia adalah golongan yang nak bagi cantik motor, nak bagi laju motor, nak yang horsepower tinggi, nak yang menang dekat race, kat track, yang nak laju dan lain. Tapi golongan yang tak popular ni, seperti ayah-ayah yang pergi kerja, suami yang pergi kerja dan lain-lain ni, orang yang tak minat nak laju, orang yang tak minat bunyi exhaust, orang yang tak minat macam-macam. Golongan ni tak popular. Sebab itulah nama Pusat Servis Standard Kilang tak digemari oleh ramai, tapi diterima oleh ramai.